yang wajib bagi sifat Allah. 20 yang mustahil sifat Allah. Harus yang satu sifat Allah. 20 yang mustahil kita tak tahu wujud sampai kepada kaunuhu qadir. sampai kepada kalam qadiran. Sampai kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, sami'an, basiran, Mutakaliman. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawan dia pun banyak tu juga. Hak lawan tu kita panggil mustahil. Apa makna mustahil di situ? Tak mungkin. Apa makna mustahil? Tak bisa terjadi. Makna kata mustahil tak akan berlaku di antara 20 yang mustahil itu kepada zat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ada. Cuma dia nak bagi kita tu wujud artinya ada, lawannya tidak. Pasal apa nak pihak kata tak ada tu? Nak bagi kuatkan lagi kita ni kepercayaan kita bahawasanya Allah tu takkan tak ada. Allah itu pasti ada. Mana dalil dia? Manusia ni di ujung. Dalil dia mana? Kita manusia di ujung ni. Dalilnya Al-Quran berdalil kepada Al-Quran. Baharu sekalian alam ini itu dalil adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Baharu sekalian alam ini. Alam ini itu siapa? Makhluk Allah yang di dunia. Alam ini itu siapa? Makhluk. Memanglah makhluk, tapi siapa? Kita. Kita lagi siapa? Baharunya alam ini. Setiap yang Sebab tu dah ni orang tak mau belajar sifat 20 pening pada, tapi kena tahu, wajib kena belajar. Yang dicipta Allah semualah, yang Allah cipta tu semua makhluk. Baharu alam ini. Apa makna baharu alam ini? Sentiasa tak kekal lama. Lagi? Musnah. Lagi? Alam ini tu. Pentingnya apa dia yang kata baharu alam ini? Alam ini tu apa dia? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah selain pada Allah. Ciptaan Allah. Alam ini. Satu sekali satu patah perkataan aja. Tak ada banyak-banyak. Alam ini selain daripada Allah. Selain Allah. Ma siwahullah. Ma makna alam? Alam ma siwahullah. Alam adalah selain daripada Allah. Allah tak termasuk dalam alam. Alam ni apa dia? Selain daripada Allah. Dan alam tu lagi apa dia? Beralamat. Alam tu alamat. Alamat ada yang menciptakan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tu kata baharu sekalian alam. Tanda kata ada Allah ni. Tak kira lah manusia apa semua tu alam lah, tak kira lah. Binatang kalau nak kira dia nak kira bukit, buka, sungai, laut lah, ikan puyuh lah, ikan geli lah, ikan uan lah, tu semua Allah buat dah. Allah buat nak kira jenuh boleh dah. Buku tinggi mana tak tahu. Jenuh nak tu ni. Makna kata baharu sekalian alam itu. Alam itu adalah alamat. Alamat apa? Ada yang menjadikan alam itu. Siapa yang menjadikan alam? Allah. Makna kata alam. Apa makna alam? Selain daripada Allah. Itu alam. Sebab Allah tak termasuk dalam alam. Allah tu dari mana sifat dia? Yamuhu ta'ala binafsih. Berdirinya, adanya, wujudnya Allah itu dengan sendiri-sendirinya. Adapun yang bermaksud alam tadi itu, ada yang menciptanya, iaitu Allah. Adapun Allah, tak ada siapa cipta dia. Dia berdiri dengan sendiri. Berdiri itu tadi bukan istilah duduk, bangun diri. Bahasa kita lah betul lah, daripada duduk kita bangun tu panggil berdiri. Berdiri di sini, wujud. Wujudnya Allah itu dengan tiada berkaifiat. Dengan tiada siapa pun jadikan dia. Wujud dia dengan sendiri-sendirinya. Sifat itu apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdirinya Allah dengan sendiri-sendirinya. Itu asal kalimah La ilaha illallah. Kita dah baca lalu La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nak jadi Muhammadar Rasulullah tu macam mana? 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Tadi 41 campur dengan 9 jadi 50.
50 sifat inilah dia kata aqaidul iman. Aqaidul Ha, iman. terkandunglah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ni dia panggil simpulan iman. Apa makna simpulan iman? Bila faham sungguh-sungguh simpul betul-betul dalam hati, tidak akan bergoyang. Jangan ada ragu-ragu. Cerita tentang Allah ada ragu tak? Tak boleh ragu.